وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini saya bawakan sambungan kepada karya penuh debaran Kapal Terakhir di Dunia episod 2 tulisan saudara Tamim Abdullah. Kalau dalam episod pertama kita mengenali Arya yang berjuang antara kasih keluarga dan tanggungjawab terhadap manusia di dalam bukur, kali ini perjuangannya menjadi lebih getir. Kerana setiap sistem, setiap jiwa dan setiap keputusan kini menentukan sama ada bukur akan terus hidup atau musnah. Bokol kapal besi berusia lebih 500 tahun itu diambang kehancuran. Sistem jenteranya tidak berfungsi dan air bersih juga hampir habis. Arya dan beberapa wakil sektor yang lain ditugaskan mempertaruhkan nyawa untuk mencari sumber dari luar. Dunia yang selama ini dianggap bahaya dan mustahil untuk dihuni. Namun di luar bukur, Arya berhadapan dengan cabaran yang jauh lebih menakutkan dari ancaman fizikal, iaitu kebenaran yang mula menggugat segala kepercayaan yang pernah dipegang. Sementara itu penyakit adiknya semakin parah dan Arya diburu perasaan bersalah serta dilema yang menghimpit mindanya. Ketika segala-galanya makin tekan, muncul Vanessa, seorang wanita misteri yang menawarkan bantuan tetapi dengan satu syarat. Untuk menyelamatkan adiknya, Arya mesti mengorbankan sesuatu yang lebih besar, iaitu dirinya sendiri. Percayalah Arya, tiada penyesalan yang akan menghantui kau lagi jika kau pilih jalan ini. Itulah kata-kata yang menghantui Arya sepanjang kisah ini. Sebuah peperangan batin antara logik dan perasaan, antara kepercayaan dan kebenaran. Tamim Abdullah sekali lagi berjaya menggambarkan dunia pasca apokalips dengan penceritaan yang sangat visual dan menyentuh emosi. Buku ini bukan sekadar science fiction tetapi juga tentang iman, kepercayaan dan perjuangan dalam mencari kebenaran dalam dunia yang serba kabur. Kapal Terakhir di Dunia episod 2 mengajak kita berfikir dalam hidup ini ada masa di mana kita bukan berperang dengan orang lain tetapi dengan diri sendiri. Sekian resensi buku kali ini bersama saya Cikgu Wani. Jangan lupa untuk terus mengikuti slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang